Program ini akan berlangsung pada 24 hingga 29 Disember 2026 dengan yuran sebanyak RM1,100 seorang. Yuran ini termasuk pengangkutan di Thailand, penginapan, tiket lawatan, pengurusan program, sijil sukarelawan, sarapan di Gunung Phu Chifa dan t-shirt program serta cenderahati misi 7. Yuran tidak termasuk tiket penerbangan dan penyertaan hanya terhad kepada 10 peserta sahaja. Bayaran deposit RM200 diperlukan untuk pengesahan slot dan peserta dibenarkan membuat bayaran yuran secara ansuran mengikut kemampuan. Bukan selalu peluang seperti ini dibuka, bukan selalu ada ruang untuk berjalan, belajar, berkhidmat dan menyantuni komuniti minoriti Muslim di luar negara dalam satu perjalanan yang tersusun. Kalau hati pernah terdetik mahu merasai pengalaman sukarelawan antarabangsa, inilah masanya. Kerana apabila 10 slot ini penuh, peluang ini hanya tinggal cerita yang orang lain akan bawa pulang. แผ่นไม้กระดานไม่กี่ซอกับผ้าสีขาวไม่กี่ชิ้นพื้นที่ในดินไม่กี่ว่าเท่านั้นแหละนะที่เป็นของเราจะไม่มีใครคอยช่วยเรา